Habis 5 tahun tak boleh cakap bahasa Arab. Bagi saya sia-sia lah. Memang bahasa ni adalah satu cabaran yang kita tak boleh elak. Kita pun pernah dengar peribahasa Melayu cakap kan, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang harimau mengaum. Bila kita pergi ke negara luar, kita kena bersedia untuk belajar bahasa tempatan. Tak kisahlah kita belajar di Bangladesh, kita kena belajar bahasa Bengali. Kita belajar di Mesir, kena cakap bahasa Arab. Pertama perubatan, pergigian kan, doktor perubatan ni adalah satu disiplin untuk berhubung dengan manusia. Jadi perlu buat history taking sebelum tahu apa penyakit yang boleh diagnose, apa penyakit pesakit itu sendiri, supaya patient faham dan dapat bagi kerjasama yang baik. Kalau kegagalan menguasai bahasa tempatan, memang dia akan menghadapi kesukaran. Walau bagaimanapun, bagi saya tempoh untuk belajar tu ada. Tahun klinikal tu pelajar akan masuk kos meter selalunya pada tahun ketiga. Jadi pelajar ada masa sepanjang tempoh 3 tahun belum masuk tahun klinikal. Mungkin orang tanya macam mana cara nak belajar. Bagi saya senang saja, tip je. Untuk belajar bahasa tempatan adalah dengan bergaul atau berkawan dengan masyarakat tempatan. Kalau kita hanya dalam kelompok orang Malaysia saja, dalam rumah pun cakap bahasa Melayu, tapi duduk di Mesir, habis 5 tahun tak boleh cakap bahasa Arab. Bagi saya sia-sia lah. Kita keluar negara ni, kelebihan kita adalah menguasai bahasa. Sedangkan orang Bangladesh datang Malaysia pun dapat dalam masa yang singkat, tak ada sistem pendidikan yang formal, dapat menguasai bahasa Melayu. Tapi di negara yang kita pergi tu, dia akan ada pelajar boleh masuk kelas-kelas insentif untuk perbaiki bahasa. Kadang-kadang memang pelajar akan menghadapi situasi di mana mungkin dalam kumpulan tu majoriti tu adalah orang tempatan dan awak adalah golongan minoriti. Jadi pesyarah akan lebih prefer untuk cakap dalam bahasa tempatan. Perkara ni memang jadi satu kekangan lah untuk awak belajar dan halangan untuk awak meneruskan pengajian sepanjang tempoh di sana nanti.